Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya Aidi Jebat pada 27 hari bulan pakcik ya. 27 hari bulan. Ni owner pakcik daripada mana pakcik? Daripada kampung Paya Perak. Oh, daripada kampung Paya Perak. Okey, pakcik ni kereta kembara. Kereta kembara ni tadi saya cek ada negatif pada 0.05, 0.06 tu dia naik lah. Okey, dekat total body dia pun dalam 0.05 macam tu. Cuma dekat gearbox dia tadi dalam 0.03. Tapi saya cek tadi memang dalam keadaan kereta ni tak berjalan macam tu. Tapi saya testing 1 point kabel. Owner kereta ni tadi dah rasa dah testing dengan 1 point kabel tu. Macam mana pakcik? Masa dia macam ringan sikit lah. Dia ringan lagi lah. Sikit. Lepas tu dia maknanya pressure gearbox tu kuat sikit. Oh, dia power lagi lah. Power lagi lah. Pressure gearbox tadi tidak lah maknanya disangkut Dia tak sangkut dah. Bermakna dia terus pergi, sistem dia cepat dan gearbox dia lembut lagi macam tu. Walaupun pasang satu kabel, sistem performa kereta akan berubah sebab dia dapat aliran yang baru, kabel yang baru. Di mana performa kereta tadi saya ada pasang satu dekat total body. Saya testing, saya tumpangkan dia sebab saya nak bagi kereta kembara pakcik ni minyak jimat lagi. Sambil diturak ada negatif, dia dapat tumpang macam tu, akan berlaku penjimatan minyak macam tu. Pakcik ni nanti kalau ada orang tanya pakcik, kereta kembara pakcik beritahu je macam mana. Okey, macam mana perubahan pada kereta tu. Okey. Terima kasih. Jumpa lagi dengan saya Adi Jebat.